Okey, aku sebenarnya tak pernah minum air ni, tapi bini aku yang beli katanya sedap dan dia pernah rasa lah. So, kali ni aku pun nak try rasa. Itu minuman coklat daripada Aik Kiong. Memang aku tak pernah dengar lah, tapi bini aku kata sedap. So, aku nak try. So, packaging dia macam ni. Aik Kiong minuman coklat. Coklat Belgium Indulgence. So, satu pack besar ni ada 12 paket. Ada 12 paket. Okey, packaging dalam dia macam ni. So, kita ambil satu. Minuman coklat Belgium Indulgence. So, macam mana nak buat? Tuangkan ke dalam cawan untuk satu paket ni. Kemudian tambah air panas. Kemudian kacau dan siap untuk dinikmati. Maksudnya mudahlah. Tak perlu tambah gula dan tak perlu tambah susu. Kalau kau nak tambah gula, tambah susu pun boleh terpulang. Tapi untuk yang instruction dia, tak perlu tambah gula, tak perlu tambah susu. Buat macam tu je. Untuk satu pack kecil ni, untuk satu cawan sahaja. Packaging ni aku dah buka tadi, kemudian aku masukkan ke dalam cawan. Mudah je. So, ikut instruction dia, masuk ke dalam cawan, tambah air panas dan kacau. Mudah je. Okay, jom kita tambah air panas. Okay, kita dah tambah air panas. Okay, jom kita kacau. Okay, aku dah rasa, aku boleh berikan rating 8/10 untuk rasa dia. Iaitu coklat Belgium Indulgence daripada Aik Kiong ni. Memang sedap. So, kalau korang berminat dan dapatkan minuman coklat ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.